murah. Tekan tombol loncengnya sekali guys. Ting ting ting. Dah. Hai, welcome back to my channel Seperti yang Bungai. Ya, hari ini kita nak pergi cari buah cong ya. Cari buah di perkebunan. Jom tonton video saya dari mula sampai habis. Yang belum lagi subscribe, sila subscribe channel ini. Selamat menonton guys. Hah? Saya batuk kerau. Hah? Medium. 3 lagi adik. Bingung tau. Oke, bisi semut. So. Belum satu. Dạ tàu vẫn con đây. Nó ở được tàu vùng. Tancuat majak merorot. Nama aneh tancuat salah beli. Kalau gereh. Không đợi đội tinggal thế đấy. Ya. Ya jawab bocor tinggal. Dure. Kentut dia. Mama tak ni bang. Empat jauh. Tidak ada apa-apa ini guys. Habis. Panjang renyah. Durian. Ini pokok durian guys. Tengok di atas sana. Mantap. Tinggi di atas di sana. Ya, nampak? Sangat menarik tempat ini guys. Sangat cantik.
Tapi nyamuk banyak sini guys. Nama sudah kampung hutan. Tapi ini bukan hutan sebenarnya. Ini adalah perkebunan orang ya. Orang kampung di sini, Serangan Buluh. Adik ipar saya yang punya. Itu nak tebar pak, betul. Ini nak sendirian. Oh, amat betul kebun orang. Kebun dirimpu nak awak. Betul. Jangan ambil sebarang benda orang guys. Kalau mau minta, jangan mencuri. Mana kita tahu kalau dia orang ada simpan benda-benda yang menjaga kebun mereka guys ya. Nampaknya kita pulang guys. Tidak berhasil mencari buah. Sebab buah telah dimakan tupai penghuni hutan. Buah telah habis dimakan oleh tupai. Ayat, ya kemunyi sinso tadi. Sekali-sekala berjalan macam ini guys. Buang peluh. 1 hour later. Di depan sana banyak buah ucong ya. Buah ucong guys. Ya. Itu dia guys. Oh, tidak nampak, mungkin tidak nampak dari sini. Mungkin karena terlalu jauh. Jom kita pergi ke sana. Mana dia? Itu dah tiang ai kebaru kian. Ini semua ni tahu. Hah? Ini siapa tahu? Hah? Oh. Jika anda nak tahu buah ucong dia macam mana, tu dia guys. Ini dia buah ucong guys. Nampak? Kenapa dia dipanggil buah ucong? Sebab dia macam ucong lah guys, tak tahu. Sebab dia muncung-muncung. Muncung-muncung ni guys. Ini monyet suruhan kita guys. Sudah panjat. Ini buah ucong guys. Nah, ini dia buah ucong. Jom kita tengok apa di dalam. Macam mana rupa dia guys. Dalam ini. Nah, ini guys. Kulit dibuang, isi dimakan. Mantap.
Jasa nih. Tuh sudah satu guni di sana. Ini Ini satu guni lagi. Dua guni. Ah, tapi di atas masih banyak lagi nih guys. Monyet pun tidak turun-turun lagi dari tadi guys ya. Ini saya. Mana? Mana tunjuk dek. Benda saya tunjuk kedai lekanya ya kepigai dia. Nya. Ini dia. Biji macam mana kamu buang ke tidak? Pak. Telan. Buah guys. Bawa deh. Apa? Saya petupi kau. Sininya, aku tak kuyuk pun. Kuyuk deh. Kerja kuyuk leban aku deh. Itu ke. Tapi ngai nemu nada, aku aja ke dek kuat kalah. Kupik li đó kena kau setting. Tahu dah, jumpa aku pupuk nien tadi. Punya tau. Amat, saya hari mata aku. Ada itu baru. Kode. Ya, kita tuh. Kena mau nya. Barang kau ni. Tuh kuat ni. Kena rempat tupai. Punya mai di ngumpul. Wah ya. Nak milih yo ko. Isi aja. Oh, Maya pilih ya. Saya ni tuai kempu batanjuk tadi ni kempu itu. Ai, nadai buat. Dah itu. Tumbuh mana kau kentung. oh, ni ada. Nya di lihat dengan kasut. Aku hancur. Nah ya Nya kejahit dah nya. dengan dah. Bawa kaki dengan. Ni wah mai empat tupai tu. Saya dia buai je. Ni wah dia. Ya kepada buai mah. Ba lagi. Ada ni. Turun dulu. Irau ke mata aku tu sangkut lebih jauh. Ni. Lebat tu. Saya baru tahu. Dia dulu sini. Wah baru dia lihat ya. Itu lihat jengkau ya. Nah, mama ni kita punya lihat sedikit. Una ni kau dai kan kau kian nah. Nya yang mai ke dengan mai nya mai ke. Kau ni buah buai dek baruah baik diguna ka. Bukai ka kodai. Hmm? Taban ke kian punya. Sama. Guni mai guni kata kita pun megai ke. Iya migai kediri ya. Sandia keberkuang. Sama sai. Tepuk makan. Okay. Kita masaun dah no bora. Nya ni nak buka
Semuanya kok. Dah pecahnya kau kena makan. Jingle bell, jingle all the way. Alright. Kling kling kling. Rasa Ya guys, kalau anda suka menonton video saya ini, jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya sekali guys. Ting ting ting. Okey. Terima kasih. Anda memang mantap. Tumbuhnya tekan guys. Tumbuangnya tekan guys. tombol Loceng. Okay. ini sih. Terengkah. Ini tahu. Beda mana dia? Oh, besar. Nya, kung larok kembali tengok tu. Merah menyala. Menyala-nyala gigi. Ani asa. Mana kedua sepi. Oh, lah bagian kedua. Ay, umel na. Kumayang ya. Dah ni nu celo bubu. Ah. Dia kemana? Ni nak ke mana sikit. Kau pada nak tahu kemana sini ni. Kapok nyadiknya. Mereka supaya meh. Ya, mereka tu kau mereka. Nadai tu kena dainya, nadai dainya dia empok ya. Udah benar makai tahu. Aneh ya. Aneh tupai besar laban Nabat tepi itu. tepi buah tau ja aneh ya. Ngelalo. Nyudah. Tahu dai. Nyudah nemu sekolah nek. Nyudah sekolah. Saya lang dia pulang dia tahu. Dia aku nyian ya. Ni bilang dia. Oh. Tahu kayu aja. Anak tu semua. Dia baruahnya main nguliah kena. Bisa baru. Dia memang betikau deh. Kena mata buta. Nama tu. Kayu dia buah bawah. Nak bakal saya bukuat mensia ya pedaya gay ya. Tu kayak metuk kemarin daun debuan. Bukai. Bukai nak buan. Tahu nya buan. Tu buan. Apa dah? Tu buan tu guys. Ini daun buan nih guys. Hari itu saya ada buat konten lempis Ikan. nasi pulut nasi pulut dengan santan Ikan. menggunakan daun ini guys. Ini rupa dia. Menempikan kok ni. Lempis menggunakan ikan, kalau tidak ada oven, tidak ada aluminium foil, menggunakan ini rasa memang Dia macam rasa macam daun. Macam dah. Mantap. Ini guys. Macam daun buan. Kuat tak tompong. Mentua saya ini guys. Dulu saya mentua saya ini. Namanya kuda. Buan orang tua. Coba. Bisi. Tahu dah. Daun nama tahu? Tahu. Yo, aku nemu kayu kampung. Oh. Bukan daun sabuang. Kayu. Dek, mau pokok nyawa deh. Ngai berpula, kau ngai kumai. Guys, monyet saya sudah turun guys. Pandai dia panjat guys. Hah? Ya. kan kayak buah ya, tahu ni. Oh. Ini senang ditanam guys. Pokok ini. Pokok ucong ini. Dia mula dia di tanam, dia besar paha. Dia sudah menghasilkan buah ya guys. Sampailah macam ini, tuh buah ucong. Jika sahabat nak tahu apakah itu buah ucong, macam saya tunjukkan tadi, sila komen ya. Apa itu buah ucong? Apa nama di tempat kamu? Sila komen ya guys. Mungkin ada yang segelintir
tempat tidak sama nama ya guys. Oke. Ini yang saya sebutkan tadi, daun buan. Ini daun buan, dia panjang lebar untuk masak lempis ikan di hutan. Kalau nak camping macam ini, gunakan ini daun dia. Yang ini bukan, ini lain. Tak tahu ini daun apa. Ini sebenarnya macam ini. Orang dulu-dulu menggunakan ini. Tidak ada aluminium foil, menggunakan daun ini. Ini guys. Tapi tu ya ke ni? Tu daun ya ke? Itik dah, tu nak. Ada disebut. Ada sebut. Nuan kako daun namanya ke? Daun namanya dah. Ukai nanya. Ukai daun buan nanya. Daun buan ke nya? Buan ukai. Okay. Dia ambil dia tahu. Daun luang. Ukai senggang. Daun senggang. Okay, sila komen guys, sila komen. Anak senggang. Anak senggang. Anak buruang enggak? Anak daun senggang. Sudah ada satu guni di satu guni setengah. Banyak ini guys, kamu nampak ini. Nih, tadi banyak-banyak di pokok ini, sekarang tiada lagi. Anak tupai pun hidup melalui buah ini guys ya, sampai dia membesar. Nah, sila komen guys, apakah nama buah ini di tempat Anda? Kalau di tempat saya Julau, ini buah ucong. Dia ada rasa manis-manis. Biji macam susu, putih macam susu. Penuh guys, tengok tu. Satu guni, ni lagi. Ini lagi. Ini lagi guys. Lagi muat. Tahu dah, dua tahu. Apa sebenarnya? Dah. Nak sayung ke beragaknya lagi.